Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. Macam biasa hari ni kita berada di JT Pegalan, Sungai Ceramat. Target untuk hari ni Syakap Putih bersama tekong Abang Ali lah. Target Syakap Putih semestinya dan MJ. So ada strike-strike lain tu kira bonus lah kan. Kita berada di JT Ceramat lah, dekat area Pantai Remes lah. So berminat dengan trip ni, nanti aku akan letak nombor tekong dekat bawah ni. Okay, kita bersama dengan Amin Sitengin macam biasa. Dan juga player seorang lagi, adik aku macam biasa. Kehidupan ni Kehidupan je. Okay, ada strike, insyaAllah video ni aku up. So kalau tak ada strike macam biasalah. Okay, so jangan lupa like, komen dan subscribe. Aku akan update lagi kita spot. So jom. Matahari terbit, kopi sudah diseduh. Siapkan piranti, hati tak lagi keruh. Ni bangun ni SP. Dia ambil kat bot. Lebar dia dah. Kena customer saya berdebar tu kejut. Kena naik. Naik SP kangkang. Oh. Ingat 15 tak lari. Oh dah besar. Masa tu ada customer Ipoh. Kalau kau nak serong macam tu, kau tengok takut kau berlibas kiri atau kanan gerak kau. Kena tegak. Dia pakai BC. Bunyi kan. Buat BC dia bunyi. Boom dia pacak kepala. Dia speed kacang dia. Sayang. Kalau bagi orang tu mungkin boleh naik tu. Tapi mana ada yang mata kuat. Betul. Nak melayan drag aja no. Dia apa terkejut? Kalau saya buat kacang. Tu bawa balik dia tadi sampai rekod ni. Dia sampai order. Saya duduk ujung. Dia orang tunjuk saya, polis bagi saya pula. Aduh. Kacau. Dia bawa dia warning kan? Tengok je lah. Dia keluar dia tu bagi tahu yang sewa sampan tu jangan naik atas sangkau. Apa buat tajuk ni. Dapat 2 bis tengah. Topok besar bang, paling betul dah dekat kan. Betul ni, kecil ni. Tak balik lah. Dia pakai tali 24. Oh loh, kecil lah. Kering ke naik. Dah kali bawa balik. Ambil je. Tahu macam ada. Macam ada ketuk. Macam buntal. Buntal ada ni bang. Ada lah. Dia tu. Ada roket. Dia macam terlaju. Itu tak tahu. Dasar. Dia dasar dah dalam kot ni. Betul. Saya dulu sebelum dia pergi saya masuk, saya cakap tak todok lah. Bawa labuk cakap. Amin. Kaki Rababara. Kena. Aduh ini. Cakap. Hai. Dah sampai buntut dah pagi. Sayang. Apa lagi? Dah pada top. Oh, kira baik. Oh, kena. Oh, kena. Le. Le.
Siapa? Rapu. Alamak lesen. Apa tadi? MJ bukan? Tak tahu lah, nampak dia naik atas Nasdaq Haji. Naik atas biasanya ni. Naik atas biasanya siakap. Rendah. Rapu je. Tanda. Pergi pantai orang. Dia orang baru kan? Tak. Tak tahu ikan apa. MJ? Ya. Roket ni. First ride of the day. Yeah. Roketnya. Udah. Saya. Tanda juga. Jenah tanda. Saya. Sosok. Dah jadi dia ni. Buat dah. Ni kan ada TF dia lekat eh. Ya. Ha. Kena. Lampau ah? Nak tahu ke? Oh MJ. Dia yang jahat ni. Oh lawak saya. Dia yang berputri. Mantap lah. Amin. Sekali tadi kat. Tak buat ni. Asal lem je kena dah. Baru nak makan ni. Saya pun nak buat kacang. Oh kena lagi. Tak kena. Jangan jatuh tiba ni. Kopi pula. Tunggu monster tak mau makan. Apa password dia je? Ha? Password dia. Tinggi angler. Ni. Accept. Lagi buang aja. Ini ambil untuk kasut. Dah jatuh. Dah makan. Kalau dia tengok SP tu berselam bawah. Gigit ekor. Sekejap lagi dia marah, dia gigit badan. Makan betul-betul. Dia melompat tu, dia tak tahu. Alhamdulillah, syukur.
Okay bang, dah. Ya. Ekor pun. Makan dah. Sekejap, boleh tak? Sekejap. Boleh tak? Sekejap. Makanan lama. Awal tu ingat MJ lah weh. MJ ketuk lah. Ya. Ketuknya pun slow, tak ada duk. Lagu Ali melambung. Layan. Video on. On. Layan. Tempat dapat tau layan. Nak SP jauh. Bukan. Ni. Sekejap. Kita ada SP dah. 4. Cepat ni. Tapi Alhamdulillah masuk dalam saut terus. Dah padik ni. Alright. Tengah jeep ada ya. Dia tengah drop bang. Jangan buat ambil gambar SP kat mulut. Dia tengah drop tu dup. Ancak ni. Alah drop. Pitch 2-3 kali. Drop balik je tu je. Macam kolam lah. Macam kolam sebiji. Buat peng ke atas. Kalau dah lain 12 ekor. Paling besar 7,5, paling kecil 4. Lain 5, 6. Gewang semua. Ni pelampung. Oh pelampung. Hantar pelampung ni. Tepi-tepi tu. Standby. Rambut panjang? Rambut sedepar lebih. Oh panjang. Sedepar setengah. Pakai sini kan. Siapa ya? MJ. Kau merah naik. Cakap. Oh, sorry bang. Alhamdulillah. Mandi masing-masing. Jom. Tak ada, aku dah tengok dia ancak tu lagi. Alright bang, terima kasih. Kena pakai set dia. Lepas tu pakai set dia. Ikan ketiga. Patutlah Strike ketiga. GoPro. Memang semua rekam mana. This is moment. Dia dah nak naik, lepas tu dia turun. Kena lagi. Mantap. Memang. Tapi ni macam tanda je. Tu cakap. MJ. Dah. Oh, the SP shrimp. SP shrimp, live shrimp. Jaga nak balik. Okay. Bangun An. Demam lagi ke? Pak aku tengok dengan kancing kau. Ni bunting.
Tak sis. Okay, masuk. Aku boleh tak. Siapa? Itu kan aku. Sebaik tak FG ha. Sebaik tak FG. Betul-betul ni saya pergi Pulau Talang. Nak Pulau Talang tu tak ni. Dia sedap kan. Kali ni tu. Wah. Rasa berat. Oh, kena lagi. Naik pun. Tanda. Oh. Ui. Dia dah silang oh. Macam BDB lah. Dia tak boleh mana. Rezeki betul. Dalam masa 1 jam. Lepas tu asal tak sampai 1 jam. 5 gram mari banyak. Sunyi terus. Ui, kau hajar. Pandai ancak-ancak tu lain tu. Tak boleh ancak sampai baca ni. Ancak sampai baca ni. Tak ada pun. Biar dia drop pada dasar je. Betul-betul gede-gede biasa. Oh, ni. Benar lagi. Benar. Lagi. Nak makan. Ini nak tahu. Tak apa, boleh bang. Boleh. Boleh, tak apa. Dia solid je tengah. Boleh tu. Kena tukar nama sungai ni. Kena tukar nama Sungai Min. sungai hijau. Sungai SP hijau. 5 kilo mari. Wah. Tak kena. Kena ancak tinggi sikit, jangan. Mantu duduk bang. Nak main belit sini tak apa, sini tak ada apa. Besar ke tak kau ni? Betul besar dah. Dah hidup lagi tak makan kita. Kau tenang ni. Goblok. Oh, tak kena. Kuatnya dia kata. Tak nampak kan? Kedup. Hijau bibir. Ikan tahu tak ada ikan. Tipu lah. Lepas balik tak kira. Faham. Loh. Kayu ni. Kerapu. Ni kali tu balik. Depan. Ikan dah? Ikan. Takut jari. Elok lagi tak? Elok lagi lah. Sebab orang timbul je. Pasal elok lagi lah. Dia tak timbul lagi. Dia pisik ni. Boleh tak? Ush, keluar direct ni. Biasa ada jaring ni. Jaring. Memang jaring ni. Dia ni, dia apa? Kena jaring.
Ha? Backup. Jangan. Mari. Cakap. Cakap. Kalau sangkut jangan tengok. Wow, cakap. Hidup lagi ke? Elok. Hidup lagi. Ikat ekor hitam lagi. Hidup lagi. Elok lagi. Ada ni. Gerik. Elok lagi, hidup lagi. Gerik belum. Gerik ni. Ke banyak ikan kat bawah? Elok je. Gerik dulu. Jaga tangan. Okey, gerik. Okey, nak potong. Potong. Mantap 5 ekor cakap ini. Dah, potong. Ambil. Betulkan ni. Oh, sorry. Tray sana cakap tu. Jaga kawan-kawan. Alah, potong sini. Tak apa. Ada ni tajam sikit. Katanya tajam sikit. Tak ada. Okey, mantap. Boleh Tak. tak? Ada lagi. Lagi 2 ekor. Cakap. Jaga kena gewang je. Barang. Ha. Banyak. Jaga tangan, mata kayu banyak tu. Panjang bukan? Berikan nanti tidur. Nanti kita buat. So alhamdulillah hasil hari ni. Galak ni Sama dengan Amin, sama dengan Oji, sama dengan Teko Bali. So ni dia hasil kita alhamdulillah. Kerapu 5 lebih kurang, jenaha tak pasti, MJ3, MJ4, Senangin 3. Jangan ada boleh. Inilah target kita alhamdulillah hari ni. Berjaya juga.